Dekat Indonesia dah ramai yang buat rempeyek guna acuan bunga ros. Serius, Malaysia tak ada lagi. Dia still rangup dan tahan sebulan lebih. Masuk dalam balang. Kita guna kacang tanah yang masih ada kulit. Nanti kacang tanah ni kita akan copot. Kat sini Cantik menggunakan bawang putih dengan buah keras. Masukkan terus 1 telur. Lepas tu masukkan santan yang kita dah campur dengan air. Total 300 ml. Cantik guna ngam-ngam 1 paket santan kecil ni. Tambahkan air. Korang nak guna ketumbar biji-biji pun tak ada masalah. Cantik guna ketumbar powder. Cantik guna 3 tepung ya. Kita ada tepung beras. Ada tepung pulut. Tepung ubi kayu. Garam. Cukup rasa. Lada sula atau black pepper powder. Okey, daun limau purut korang gunting ke hiris ke nipis-nipis je. Pada Cantik memang sedap letak daun limau purut ni. Dia naikkan lagi aroma. Tapi mana yang tak pandai nak makan daun limau purut, korang skip je, tak ada masalah. Mana yang nak tambahkan ikan bilis, boleh. Tapi hari ni Cantik tak akan buka beg kuning. Cantik ada satu produk, ini adalah teh herba. Cantik tak akan buka beg kuning. So Cantik nak explain je dekat korang. Mana yang nak beli produk kesihatan teh herba ni, korang boleh masuk dekat Cantik punya TikTok. Cari dekat Cantik punya showcase. Yang ini adalah teh herba. Dia sangat baik untuk macam-macam penyakit. Tolong cari dekat showcase Cantik. Yang ini Cantik buat sendiri. Cantik keringkan selama 2 bulan. Ingredients dia adalah lengkuas, halia bara, serai dan ibu kunyit. Yang terbaiknya adalah 5,000 kotak Cantik dah jual. Beribu orang dah sihat. Tolong masuk dekat kedai, baca komen. Lelaki, perempuan, anak-anak tolong ambil. Mana yang tahu khasiat daripada jamu, inilah jawabannya. Ini resipi daripada Cantik punya nenek moyang. Yang dulu, orang-orang dulu dia akan hiris-hiris, rebus dan minum. Yang ini Cantik dah mempermudah korang semua untuk pengamalan. Okey, ada dekat showcase Cantik. Cara kita buat rempeyeknya sama macam akak buat kuih bunga ros. Sama je, tak ada kelainan. Tapi kalau akak tak nak bentuk yang guna acuan kuih ros ni, tak ada masalah. Akak nak guna acuan bulat yang macam rempeyek biasa tu pun boleh. Akak nak terus letak di tepi-tepi kuali tu pun boleh. Tak ada masalah. Janji akak guna resipi ni. So hasil dia tetap rangup, tahan sebulan lebih, masuk dalam balang yang kedap udara. So inilah hasilnya. Ni bila masa petang Cantik dah selesai goreng lah, Cantik dah masuk dalam balang. Hasil satu resipi ni 1,5 balang besar macam tu. So korang boleh dengar macam mana crunchy-nya. Tu dia, selamat mencuba.